mesin basuh sebiji. Owner cakap masalah dia bila spin tak boleh, dia keluar error E3. Tengok buat pada mode spin, start, dia tengok dia keluar error apa. Tambah sikit, dia lambat sikit, nanti dia akan keluar E3 kat sini. Dia tengok masalah nak ni E3. Okay, Shark Shark model dia ESX 905. Okay, aku tengok kat belakang ni. Mari tengok belakang ni. Masalah dia dekat sini. Okay, sini. Masalah dia benda ni. Benda ni, dia punya wire ni tercabut, pasang balik. Tapi memang masalah dia safety ni, safety drum dia ni. Try pasang balik, dia tengok. Tak. Okay, aku try buat spin semula. Okay, kita tengok masalah E3 tu ada lagi tak. Kita tengok drum ni berpusing ke tak. Okay, tunggu sekejap. Okay, masalah settle dah. Drum pun dah pusing dah. Okay, baik. Gosok